Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perkenalan buat semua. Nama diberikan Nur Kisara Sofia binti Muhammad Hazrul Anwar. Saya kini berumur 10 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Kecil di Bong Tebal, Pulau Pinang yang terletak di dalam daerah seberang Perai Selatan. Kod sekolah saya ialah PBA 4009. Di sini, saya akan mengkongsikan sebuah buku yang menarik untuk dibaca yang bertajuk Amani Sayang Semua, hasil karya B. Irwan. Buku ini telah diterbitkan pada tahun 2014 oleh Ana Muslim Sendirian Berhad. Buku ini menarik minat saya kerana dengan harga RM10.9 saya dapat memiliki buku novel dicetak dengan jenis tulisan yang sesuai dan berwarna. Buku ini turut memuatkan beberapa doa harian sebagai khidmat bantu kepada pembaca buku ini. Semua cerita dihuraikan secara ringkas dengan ayat mudah yang dapat difahami oleh kanak-kanak seperti saya. Disokong pula dengan ilustrasi bergambar. Buku ini mengandungi nilai murni yang baik seperti kita perlu sayang kepada ibu bapa, rakan dan binatang. Buku ini bermanfaat kepada saya kerana melalui pembacaan buku ini saya dapat belajar untuk menguruskan emosi dengan baik. Saya juga dapat belajar tentang kalimah yang baik seperti Subhanallah, Alhamdulillah dan Masya Allah. Dengan ini saya dapat menjadi anak yang solehah. Kesimpulannya, buku ini menarik untuk dibaca kerana gaya bahasa dan jalan cerita memang sinonim dengan kanak-kanak seperti saya. Bertepatan dengan itu, buku ini mengakhiri muka suratnya dengan bermaksud surah Asy-Syura ayat 28. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih.